Wayang Kulit Arifin, Kisah Hanuman 5:45. Aduh, ayah no. Ayah, ini anak no kumah Raja Nomeko Putih. Patiklah pandukuk ayah nomah Raja Nomeko Putih. Jadinya pekerjaan apa ayah yang telah terjadi laku demikian begini. Saya pakai katok godel 40, bujung 40, hulu balan. Salah apa? Cubalah ayah bercerita bari, patik nak dengar dua belah, telinga patik nak kelik dengan dua belah biji mata. Anak nak kumah Raja Nomeko Putih. Perkara ini toklah kamu tak tahu pada masa dahulu. Ayah sudah berkata doh, orang yang latan undang-undang bagi paduka ayah nak. Semasa tu ayah berpatah 40 hari 40 malam. Tak boleh siapa keluar ke dalam. Orang sebelah balik dalam tak boleh keluar. Orang balik luar tak boleh nak masuk ke dalam. Dengan tiba-tiba Anila Anggada dia lompat ikut kota sebelah belakang. Dia tinggal dia pergi ke dalam negeri Maharaja Penwari Kilau. Kalau begitu ayah, apa kalau begitu dia pergi di sana nak tengoklah pemene 12 basuh 12 kaki. Dia nak balik tu dia pandai pada anak Raja Botol Maharaja Penwari Kilau. Ada dua orang, Puteri Bintang Berumur, Puteri Bintang Beratas. Lagi ayah, lalu dia pergi ke dalam Wak 7 Kedai Beremah. Dia bagi tahu pada adik kamu Radelak Juno, Radelak Plamel. Lalu Radelak Juno, Radelak Plamel jatuh hati pada puteri dua beradik itu. Kalau begitu, balik dengan serta muta dia tak say mengaji. Lagi ayah, suruhlah ayah pergi pini anak Maharaja Penwari Kilau. Tuan Puteri Bintang Bumbung, Tuan Puteri Bintang Beratas. Ayah marahlah kepada Anila Anggada. Anila Anggada ni lah orang perangai huduh PE-nya Tok Comi. Budak duduk mengaji, pergi duduk gaya bujuk, nak beri katakan isteri pada dia. Aduh ayah. Lagu tu ayah, sampai katok godel bujung 40, letai 40. Hulu balai hok kita duk kasih, hulu balai kita duk sayang. Di aku tak peduli Maharaja Nomeko Putih. Kalau orang tak dengar bagi perkataan aku, orang itulah aku letak 40 bujung 40. Sebab aku sudah letak dah undang-undang tak boleh siapa keluar ke dalam. Anila Anggada, ya sungguh Abang Maharaja Nomeko. Lagi dari sini aku nak buat kira cara Anila Anggada. Apa kalau Maharaja Nomeko Putih suruh larikan dari situ, dia pun menyekok lah lari. Ada lagi di bawah ayah adik kena yirik juga ni. Siapa dia? Batik. Sa'id. Mu duduk warga apa? Kena pegang gitu. Raja ni pegang apa? Topik naik. Mereka duduk jamah. Takut ke? Alah, aku kena gigit tak kaki. Kaki pula kena di buah kaki. Buah kaki kita ni makan di sebaya semua. Alah, kaki. Ada lagi orang? Ada lagi. Siapa dia? Patrikku. Apa awak ya? Lagi dari sini. Tak wasabik lagi. Jadinya ya, lagu tu ayah katok godel. Letai 40. Bujur 40 kau senang. Betul lah juga. Simak Raja Nomeko Putih sudah aku berkata tu. Aku berpatai 40 hari 40 malam. Tak boleh siapa keluar ke dalam. Orang yang letai bagi perkataan aku, itulah saja boleh aku bagi tahu pada
pada diri tuan nama. Ini hari lagu mana bagi kamu mah raja nama yang suruh kata anila an kado. Sebab aku nak katok nak godel lagi dengan dia belum lagi cukup 40 amak. Dia aku katok dia aku godel dia. Begini ayah nak. Sebelum ayah nak katok godel patik nak tanyalah dulu pada kau ayah nak. Adik patik gadela jono gadela pembe dia nak pada puteri bita bumul puteri bita berata itu dengan caranya dia suruhlah ayah pergi memine anak-anakku mas aja nama kau putih. Dia suruh ayah pergi mine, suruh ayah pergi memine. Jadinya aku tidak hapuk pelengok nak pergi memine anak mas raja ratap. Mas raja Benwari kelak itu. Sebab perkara ini aku malah ganggu pada Radilak Juno, Radilak Plembe dia nak. Dia carilah sendiri. Puteri yang dia duk kasih, puteri yang dia duk saya itu. Begini ayo, ini hari patik mari nak tanya khabar pada kak ya dah. Anila kata sudah patik lepas dah. Dia sudah akan pergi. Lari tu ke mana-mana pun. Ini hari patik nak bagi tahu lah pada ayo. Ayo kena pergi pinai puteri bita bumu, puteri bita berata. Aku tak pergi mas raja mereka putih. Sudah aku buat oleh kali berkata. Sebabnya aku tak sanggup perkara ini. Inilah andila angkada. Itulah aku nak pergi katok. Kena pergi kodel lagi andila angkada. Tak boleh pada kau ini. Ikut mana-mana pun ayo kena pergi pinai puteri bita bulu, puteri bita berata. Aku kata aku tak sanggup mas raja mereka putih. Tak boleh. Ayo kena pergi. Dengar cerita muta hari ni ayo kena pergi. Masuk kena lagi mas raja Benwari. Kata aku tak boleh. Berapa kali aku sudah bilang kepada diri kamu mas raja mereka putih. Kamu sendiri pun tidak dengar juga. Kerah juga diri tuan nama mas raja mereka putih. Betul begitu ayo. Ayo kena sanggup kena pergi pinai. Aku ya kamu tak dengar mas raja mereka. Arti aku. Ini hari mas raja mereka. Kalau kamu sayang kepada adik kamu Radilak Juno, Radilak Plembe ini, kamu pergi pinai sendirilah. Barulah sumpatuk manis bangun. Dia aku malah ganggu tu. Radilak Juno, Radilak Plembe itu. Patik tak boleh pergi ayo. Mestilah ayah kena pergi. Kalau kamu tak tidak dengar bagi kata-kata aku Maharaja Namek, ini hari kamu pun aku murid dan aku maruh juga. Pada diri kamu bukan sakat andila angkado. Semasa kamu main sekat ladang andila angkado tu pun, aku buat seperti panah nyati aku dari dalam dado Maharaja Namek putih. Biarlah aku senang dari istana hari ini. Aduh ayuh aku. Tetapi tidak apalah semasa ni. Aku tidak maksud bagi diri dia. Dia sangatlah marah pada diri aku. Sokmo pun dia pandang pada aku paling katakan hero. Ini hari aku tinggallah dulu istana balas. Aku nak pergi cari adik aku Radilak Juno, Radilak Plembe di tempat mana ya dia duduk. Mas raja mereka putih. Jalan semula mencari dulu adik dia. Radilak Juno, Radilak Plembe boleh cak. Radilak Plembe paduko adina. Patiklah ni juga apa? Patiklah ni apa? Hak ni adik betul lah. Adik nak pada puteri bita bermu. Dan puteri bita berata anak mah raja Benwari kelak.
Hok ni betul lah ben patik nok ke dia. Betul patik nok ke dia ni abang tuan puteri antara dua beradik tu. Kalau betul tuan nama nok ini hari, kamu pergilah menghadap pada kok ayah nak. Royak dia sepatut ataupun dua patut. Kalau dia tak sanggup hendak pergi pinai tuan puteri dua beradik itu, abelah sanggup hendak pergi meminainya. Kalau benar kan begitu tak apalah abang. Bolehlah patik pergi. Bila masa boleh patik pergi menghadap ayah. Dengan hari ni selalu tidak tangguh esok ataupun lusa. Sila gadilak jenuh gadilak pelemen. Gadilak jenuh gadilak pelemen. Apa kalau diperintah oleh abang nyemah gajah nemeko putih. Gadil agak dengan bayi yang muda lagi menghadap katakan ayah dari atas bala tak sehingga sana punya. Ini patik semua you ayu. Agak apa ibu kalian pun maaf. Urubayo tani dalai gatun tinggi bunuh mat. Radelak juno radelak pelame. Patik radelak juno radelak pelame. Dua beradik menghadap padukuk ayah. Cara apa pula ni radelak juno? Kamu menghadapkan ayah dari atas istana bala besar. Cubalah kamu royak dengan betul benar sebab ayah nak tahu. Bagi diri kamu gadelak juno gadelak pelamat. Hok ni ayah patik mari ni diperintah oleh Abang Mah Raja Nemeko Putih. Dia suruh ayah lah pergi meminat puteri bitai bergemu puteri bitai berat. Ikut mana pun kata Abang Mah Raja Nemeko Putih, ayah kena pergi meminat. Ya buat tema Raja Nemeko. Sebab aku sudah berkata tu, aku tak sanggup nak pergi pinai puteri bitai bergemu tuan puteri bitai beratak itu. Sepuk radelak juno radelak pelabat. Biarlah ayah panggil dia sendiri supaya mudah nak buat jemu kira bercara. Dari hadapan kamu di antara kedua menjadi saksi pada ini hari. Ini tidak apa layak boleh patik sapok barang sebelum. Ini simak Raja Nemeko Putih. Cubalah kamu mari dulu dari hadapan padukuk ayah nak. Jangan nak galik lau lama lagi mak Raja Nemeko Putih. Raja Nemeko Putih semasa tu dia duduk ita, dia duduk kelih. Ayah dia benar kau tidur pada radelak jono radelak pemeh pergi mitok suruh pergi pinan tuan puteri bita berumur tuan puteri bita berata. Dengar tiba-tiba ayah dia memanggil ke dia supaya akan tibalah makanya aduh ayah patik pula datang kemari menghadap ayah. Apa pekerjaan pada kau ayah nak ni kata dia anak celaka. Anak yang tak boleh harap anak yang tidak boleh ada harga tak boleh hendak bergalai kati tubuh pada padukuk ayah. Sabik kata bakoko lutung kakoh kiumin di bukit batu yang pecah-pecah. Tidak kau aku suruh ni pada diri tuan nama tegamuknya kamu royak pada radelak juno radelak pelamat. Sudah mari suruh mari menghadap dia aku pula. Suruh pergi pinai puteri bitai bumung, puteri bitai berata. Tidak begitu ayah. Perkaraan ini ialah perkaraan ayah no.
Sebab radalah Juno radalah Plemel patik sendiri pun ni anak padukuk ayah lo tidur mak raja nama kau putih. Kamu ni anak kau lutung kakuh kau ni. Bukan anak menasio aku ya sekali kalau anak menasio itulah dia tahu. Bagi maksud diri aku ya bagi tahu pada diri kamu ini hari mak raja nama kau putih. Kalau kamu nak pergi Penang pergilah Penang. Bita bumbu bita berkata aku tak mengaku dah diri kamu ni bukanlah bakok aku bakok kuala tu kakok kiume di bukit batu yang pecah-pecah cik rambu mah raja anamai mah raja anamai kau putih dia tak berkata apa wajah masa kena teluk menjadi akamu ayuh dia marah pada diri dia tinggallah kotak istana. Bila tinggal kotak istana pergi berjumpa semula dengan adik dia Radela Juno Radela Plemel. Bila berjumpa dengan Radela Juno Radela Plemel, ambil adik antara kedua. Bawa berjalan terus menuju ke tepi perairan laut, beting timur ke Bahan Mula menuju. Cak. Sungguh patik Radela Juno patik Radela Plemel bagaimana ya sudah sampai dari tepi perairan laut betul timur Kelabu Hamud. Ini hari kita nak jemerang laut kerana nak pergi masuk ke negeri Mah Raja Benwari Kelak, nak pergi memini anak dia Puteri Bita Berumur dan Puteri Bita Berata. Cara mana nak lepas laut ini Radela Juno Radela Plemel. Patik tak boleh kata apa ni apa. Mereka lagi patik ikutlah apa ikut mana-mana pun lah sana dibandingnya patik ni benar putih. Kalau apa nak warna-warna sebagaimana pun patik ikutlah. Kalau benarkan begitu adindaku naik dari atas belakang abang. Biarlah abang bawa jemerang laut tadian talan ini. Sila lekah dengan segera Radela Juno Radela Plemel. Radela Juno Radela Plemel. Bakat naik di atas belakang abang dia Mah Raja nama kau putih. Mah Raja nama kau putih berkemaskan pakaian supaya akan nak jemerang lautan yang luar, lautan yang dalam. Laut ini. Apa kalau sudah jemerang, marilah kita menuju kita pergi rumah Bono Abang Padukuk Adina. Oh, kalau begitu Abang ajak pergi rumah Bono Abang. Siapa dia Bono Abang? Patik tak tahu lagi. Setahu diri Patik ialah Bononya. Bono kita Tuan Puteri Siti Dewi dan ayah kita Sri Mah Raja Seramu. Itu Bono Tuan Puteri Siti Dewi, ayah kita Bono Sri Mah Raja Seramu pun betul lah ayah kita. Tetapi Bono yang menzahirkan diri abang ialah Tuan Puteri
Zazangi dialah yang beranuk pada diri abang. Semasa tu ayah nak menjadi kedua-dua. Terdengar katakan bondo Tuan Puteri Dewi, lalulah dia setum penihnya masuk kepada Tuan Puteri Zazangi. Tuan Puteri Zazangi lah zahir pada diri abang. Begitu ni abang. Patik tidak tahu lagi. Kalau lagu tu tidak apa, bolehlah Patik ikut ke sebelah belakang. Silalah abang pergi ke tempat bono abang Tuan Puteri Zazangi itu. Silalah adik turutkan sebelah belakang. Maharaja nama Kau Putih jalan lagi menuju ke tempat katakan bono dia di atas jarum sepucuk punya muncak. Tuan Puteri Zazangi bonoku. Anak naku Raja Nemeko Putih. Bagaimanalah ni datang kemari mengadak katakan bono semasa duduk, bono sedang duduk wikat ketapuk engkati di atas jaru sepucuk. Apun banyak maaf sakayo. Maaf sakai bono. Sebab diri Patik ini tak ada tempat Patik nak pergi, lalulah Patik teringat kepada bono-bono ada di dalam negeri sebagai laut. Semasa bono duduk wikat ketapukan di atas jarum sepucuk ini hari bono. Bono jagalah dulu di masa wikat tapo, takut ada menyocok nikan hari kemudian kelok. Dengan jarum itu bono. Lalu Tuan Puteri Dewi Zazangi gugur di dalam pikat tapo masa dia duduk petapo di atas jarum sepucuk. Sudah bono jagung, bono gugur di dalam pikat tapo anak naku. Apa hal pula anak datang kemari mengadak katakan bono dari sini. Cubalah ni goyak dengan betul benar, sebab bono nak dengar 20 telinga, bono nak kelip dengan 20 biji mata. Apa sakai maaf banyak bonoku, ya sungguh. Pertamanya Patik nak serah lah adik Patik antara kedua. Radelak Juno, Radelak Pelamen. Jadinya mana Radelak Juno, Radelak Pelamen? Ada sebelah belakang diri Patik. Mari anak naku Radelak Juno, Radelak Pelamen. Sementara pun Radelak Juno, Radelak Pelamen menyembuh kepada bono. Tuan Puteri Zazangi itu Patiklah ni bono. Silalah anak naku pergi duduk sebelah belakang, sebab abang kamu suruh kepada bono, suruh mengambil diri kamu dua beradik ini. Mana lagi Radelak Pelamen? Patik Radelak Pelamen ni bono. Masuklah ni Radelak Pelamen sebelah belakang. Tepat daripada bono duduk wikat ketapaan di atas jarum sepucuk. Patik pun tidak apa juga. Bono, ya sungguh.
Cara apa Maharaja Nemeko Putih kamu menyuruh adik kamu antara kedua kepada diri Bono? Cubalah kamu royak. Saat ni aku sudah bertanya tu. Begini Bono. Sebab Patik seruh adik Patik antara dua ni pada Bono. Patik nak masuk ke negeri Maharaja Penwari Kelak. Nak pergi memine anak dia. Puteri Bita Beremu, Puteri Bita Berata. Jadinya, nak kahwin dengan adik Patik Radela Juno, Radela Plemer. Beginilah anak kumah Raja Nemeko Putih. Buat masalah ni kamu tak boleh pergi sendiri. Perkara ini biarlah Bono dulu pergi. Mengisi tanya khabar anak-anak dia tu. Ada tunai ko ataupun tidak ada tunai lagi. Sebab Bono seluruh dengan khabar katanya negeri dia baru saja selesai. Pekerjaan mai pembina 12, basuh 12, rakyat ada menyabu ayam belaga lembu. Betul lah begitu Bono. Kalau betul begitu ni duduk dah dulu. Dalam katakan tempat air Bono duduk ikat ketapaan gading di atas jarum sepucuk dari sini dengan adik kamu Radela Juno Radela Plemer. Biar Bono pergi Pinin Puteri Bita Beremu, Puteri Bita Berata, anak Raja Penwari Kelak itu. Jadi Bono nak pergi, Bono nak pergi. Kalau Bono nak pergi, tidak apalah Bono. Pergi lekat dengan segera Bono. Biarlah Patik menunggukan dari sini. Tuan Puteri Zazan. Bono kepada Raja Nemeko Putih. Tinggallah katakan jarum sepucuk tempat duduk pikat ketapaan gading. Jalan dengan belari yang mudah agak tiba menuju ke dalam negeri Raja Penwari Kelak punya. Kita rehat dulu 5 minit. Lepas tu sama-sama lagi cerita ni. Hey.
Semasa Tuan Puteri Zanzangi berjalan larut tiba menuju hendak pergi bertanya khabar serta nak meminit anak daripada Mak Raja Penawari Kilat. Lagi dengan belarian muda lagi agak tiba menuju Tuan Puteri Zanzangi pulanya. Rupa-rupanya ada lagi kamu Tuan Puteri Zanzangi. Datang lagi ke istana Balapsa di aku Tuan Puteri Zanzangi. Kok ni Mak Raja Penawari Kilat. Aku tidak pergi ke mana-mana sebab aku duduk bikat ketapaan gading dari atas katakan jaru sepucuk. Di tempat katakan istana di aku. Kena tepat merata-rata aku sedang mencari diri kamu. Rupa-rupanya kamu mari seruh semula tubuh badan kamu pada diri aku. Ini hari Zanzangi. Kok mana pun mestilah kita kahwin kita di antara kedua. Sebab lama masa tu aku duk cari tuan nama. Begini Raja Penawari Kilat. Ini hari aku mari bukan hak kahwin diri aku dengan kamu. Kerana aku mari ni dititah oleh anak-anakku Mak Raja Nomeko Putih. Apa kalau anak-anakku Mak Raja Nomeko Putih dia titah pada diri aku suruh mari pinihlah anak-anak kamu di antara kedua. Puteri Bintang Berumur, Puteri Bintang Berata. Katanya Puteri Bintang Berumur, Puteri Bintang Berata tidak ada lagi tunelan ni. Ini hari aku nak pergi, aku nak pinihlah anak diri kamu itu. Jadi kamu mari nak pinih anak-anakku. Puteri Bintang Berumur, Puteri Bintang Berata. Ya sungguh. Apa lagi yang kamu nak tanya khabar? Apa kalau aku mari ni aku sudah pinai kamu terima aku nak tanyalah khabar apakah alak peminingnya anak diri kamu di antara kedua. Iaitu ya aku nak jumpa dengan kamu Mak Raja Penawari Kilat. Beginilah Zanzangi. Kalau bahasa kamu nak pinai aku kira mudah-mudah peminingnya anak aku ni.
Bala mah, bala peruk mah Raja Seramo lah aku tahu dah. Anak daripada mah Raja Seramo. Anak mereka putih ni. Betul lah begitu. Dia lagi satu syaratnya. Bila peminatnya cukup kamu buat mari bala mah, bala peruk mah Raja Seramo. Kamu sendiri patut kena kahwin dengan aku. Di situlah kita bersanding sama-sama dengan anak-anakku. Gadelak Juno, gadelak Prameda, puteri bintang Bumbu, puteri bintang Berata. Kamu pun bersanding dengan aku juga. Tuan puteri Zazangi. Ya. Hok dia nak bala mah, bala peruk tu tidak apalah aku boleh bagi tahu kepada anak-anakku mah Raja ni mereka putih. Yang dia kata nak kahwin aku dengan dia, hok tu panas sungguh hati aku dari dalam dada. Tuan Puteri Zazangi, apa kalau dia kata nak kahwin dia pun tinggal istana bala bersama jerpa balik menghadap mah Raja ni mereka putih semula punya. Anak-anakku mah Raja ni mereka putih. Bono teriak bono. Bono teriak ni. Bagaimana bono? Terima kau tidak pinangan bono. Anak-anak dia puteri bintang Bumbu, puteri bintang Berata. Hak tu dia terima. Ya bono mari perasaan SD anak-anak. Jadi bono dia suruh kahwin dengan dia. Aduh, Raja berdua ringgit. Jadinya bono, bono tak sanggup lah nak kahwin dengan dia. Kalau begitu, berapa dia pinangin dia kalau mah sebanyak mana mah. Kalau ringgit sebanyak mana untuk peminangnya. Hak tu ni. Ayah nak sebut, bono nak sebut pun mari perasaan malu. Janganlah bono susu pucuk si pupulih goyak betul dengan benar. Ya mana boleh patik bawa, hak tak boleh bawa, apa lagi nak buat kira cara ni bono. Dia kata peminangnya kira mudah-mudah. Sebab bono ni tuduh kahwin dengan dia. Suruh ambil bala mah, bala peruk istana negara Kuala Dua. Ayuh kepada nikmah Raja Amerika Putih, iaitu bala mah, bala peruk Raja Seramo anak-anak kucing. Mah Raja benua rikil. Dia tahu sebanyak mana harga bala mah, bala peruk Serimah Raja Seramo. Untuk buat peminangnya anak dia puteri bintang Bumbu, puteri bintang Berata. Bono duduklah bono di atas jalur pucuk, jagalah adik patik gadelak Juno gadelak Pramel. Biar patik sendiri pergi meminin anak daripada mah Raja benua rikilak ini. Silalah anak-anak mah Raja ni mereka putih. Mukanya kaki menjadi pucat rayu terdengar tubuh badan apakala dia nak bala mah, bala peruk Serimah Raja Seramo. Tinggal katakan istana bono dia duduk di atas jarum sepucuk. Gadah lalak masuk ke negeri mah Raja berumur kilap dia. Cak.
benua rikil. Siapa cik tuan nama tubuh yang beri nama badan pikir. Sekali belum, dua kali belum, aku tidak tahu lagi rupa nama tuan nama. Dan rupa catur pun hari ni baru aku klik diri cik tuan nama. Jangan kamu yang tidak mengenalkan diri. Aku mah Raja Nemeko Putih, anak pada Serimah Raja Seram. Cucu sirak mah Raja Cici sirak Cakawati Bakau sirak Ramai Wahikan sirak. Mah Raja Nemeko Putih tuan nama. Iya. Jadinya dulu aku suruh bono aku Tuan Puteri Zansan. Mari pinen anak no di tuan nama Tuan Puteri Bintang Bermu, Tuan Puteri Bintang Berat. Alah apa menengenyo berapa dia yang kamu bagi tahu pada diri dia. Begini Mas Raja Nemeko Putih. Aku bagi tahu pada diri dia, pakai kira muda-muda. Sebab aku pun kena kahwin dengan dia. Jadi aku nak bala mah bala perok istana negeri Kuala Dua. Hok mah Raja kamu, hok ayuh kamu. Aduh, berdua rinkilah. Kamu tahu sebanyak mana harganya bala mah bala perok mah Raja kamu. Kamu boleh buat banding mah Raja berdua rinkilah. Aku tidak tahu, cuma aku royak peminengannya balamah bala perok Serimah Raja kamu. Ini dia balamah bala perok mah Raja kamu. Itu alat peminengannya. Raja Nemeko Putih. Kamu nak mari tunjuk kamu jaga jogging pangkuasa jaga laulan sakti mengepara. Kalau hutan bertepuk, aku boleh bayar bertepuk. Hutan bertapa, boleh juga aku tapa. Aku pun boleh menori kelak. Antara dua, berbatukkan sebatuk saya. Dari sini berlaku di tengah medan perkara air punya. Celako istirawan papok langsung nak ibu lamaca tuan bakau. Mah Raja Nemeko Putih. Kamu nak tunjuk jaga jogging pangkuasa jaga laulan sakti mengepar. Aku mah Raja benua ringkilah. Kalau nak tahu kamu jaga setahun tu, aku pun boleh juga keluar katakan kuasa aku melawan diri tuan. Mah Raja benua ringkilah. Dia tidak ada berkata apa wajahnya masa Arino Telo menjadi akan murah. Hunukan 3 lakuh, masukkan 3 lakuh. Jerpuh lawan semula Mah Raja Nemeko Putih.
pada aku. Rupanya dia hundur mencarikan masa, dia hundur mencari katakan peluang. Lepas-lepas dia tekan atas tekuk diri aku. Nyekuk, nyekikir tubuh badan aku. Kalau lagu ni aku tak boleh lawan tuan Abang Raja de Mereka Putih. Ada gu, ada lawan. Boleh lawan dengan kamu Maharaja de Mereka Putih. Maharaja Penwari Kilat. Panggillah Hulu Balan di antara kedua. Sebab dia suruh pergi lepas Hulu Balan Kelimunan. Semasa dia duduk kurung. Di dalam gedung kelak lamanya masa duduk rata 7 rata duduk belikkan 7 belik. Hulu Balan kedua. Keluar lekah dengan segera Hulu Balan Pati Doli tuanku. Hulu Balan di antara kedua. Nama Pati Cicak Rawun Caci Kaiklan. Apa tuanku sedang memanggil Pati? Ini hari Hulu Balan kedua. Kamu pergi lepaslah Hulu Balan diri kami. Semasa duduk kurung dalam gedung gelap. Duduk rata 7 rata duduk belikkan 7 belik. Buka ikatan dia. Biar dia mari mengadap diri kami. Kami nak peratuh suruh pergi ikat serta takak Maharaja de Mereka Putih. Kita peratuh terjunyu di atas batu jemalan Pati. Bila masa boleh Pati pergi. Hari ini lekah dengan segera. Hulu Balan di antara kedua. Tidak lagi mendiamkan diri. Menjerpau Pak Hulu Balan kan Kelimunan punya. Saudara tepat Hulu Balan Kelimunan. Raja kita duduk ikat 7 ikat duduk belikkan 7 belik. Dia duduk kurung dalam gedung gelap. Cara mana kita nak lepas diri dia? Begini saudara. Saudara bagi tahu dulu pada diri dia. Katakan raja suruh lepas dia. Kerana ada gu, ada lawan. Hulu Balan Negeri Kuala Dua. Tubuh yang beri nama Sri Maharaja de Mereka Putih sudah duduk bagi mengajar dari Istana Balapsa. Kalau benarkan begitu, tidak apalah saudara. Biarlah kami bagi tahu pada diri dia. Ini Hulu Balan. Nama diri kamu Hulu Balan kan Kelimunan. Kamu sedang keduduk rata oleh raja kita lama masa dah belik 7 belik rata 7 rata. Akulah Hulu Balan kan Kelimunan. Bagaimana Hulu Balan kedua? Cicak Rawun Caci Kaiklan. Ini hari aku nak lepas diri kamu. Ikatan belik 7 belik. Putarkan 7 putar. Kamu terus pergi menghadap raja dari atas bala tak tahu singgah sana. Silalah Hulu Balan kedua. Hulu Balan kedua. Dia lepaslah rata 7 rata belikkan 7 belik. Hulu Balan Kelimunan. Menjerpuk menghadap raja dari atas balat tak tahu singgah sana boleh.
balang Kelimune. Patik dari tuanku. Sudah hulu balang kedua pergi lepas. Tuan nama rata 7, rata belikan 7 beli. Ini hari nak suruh tuan nama mengadakan seteru. Mengadakan lawan Raja Nemeko Putih anak pada serimah Raja Sekamu. Dia mari duduk mengamuk. Hendak meminat anak-anak betul tubuh yang beri nama Tuan Puteri Bintang Berumur Tuan Puteri Bintang Berata. Tuanku. Jadinya, kamu pergi ikat serta kamu takak lekah dengan segera hulu balang Kelimune. Hulu balang Kelimune. Apa kalau diperintah oleh kerajaannya? Gadis lorak lagi mencari Raja Nemeko Putih punya hujah. Lan dewasa tuan nama. Matanya keling kelak seperti beruncak puli jata. Aku lokkan kiri, tuan nama lokkan kanan. Aku lokkan kanan, tuan nama lokkan kiri. Siapa tubuh yang beri nama pada digelar tuan nama? Aduh. Jangan lagi kamu yang tidak mengenalkan diri aku. Akulah tubuh yang bernama Hulu Balang Kelimune. Hulu Balang Kelimune. Iya. Siapa cik tuan nama di sebelah hadapan? Aku Raja Nemeko Putih anak pada serimah Raja Sekamu. Hulu Balang bersenu mulia Raya Cepedok anak bidan dari Sokmo Bang Jaya. Orang dari negeri Kuala Dua. Aduh, nasib baik tubuh putih. Hari ini berjumpalah buku dengan wak kita di antara kedua. Sebab aku diperintah oleh raja aku berwari kelak. Suruh ikat serta takak tuan nama Raja Nemeko Putih. Jadi kamu nak mari takak aku, nak takak tuan nama. Siapkan sedia alam bagi nanti. Raja Nemeko Putih dia tak berkata apa. Wajah Masan Arno telah menjadi agam. Bila kalau orang nak takakkan diri dia, akakkan tapak kaki. Tenang di atas muka Hulu Balang Kelimune. Hari malam menjadi sia. Berlawan Raja Nemeko Putih terdengar Hulu Balang Kelimune. Tidak tewas, tidak kusuh, tak ada masing ke masing hendak ikat. Tak ada masing ke masing hendak takak. Padahlah dulu setakat ni malam ni. Malam esok amo sambung lagi cerita ini. Terima kasih, selamat malam. Malam esoklah malam penyudah. Amo sambung lagi di dalam cerita ini. Terima kasih.